Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Semulakan pengurusi surau Al-Amin, datang kuasa, para asatizah, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah dan iradahnya dapat sama-sama kita pada malam ini untuk menyambung pengajian 40 hadis akhlak mulia, dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-14 dengan tajuknya seimbang dalam tindakan. An Abi Muhammad Abdullah bin Amrin bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail qultu bala ya Rasulullah qala fala taf'al sum wa aftir wa nam wa qum fa inna lijasadika 'alayka haqqan wa inna li'aynayka 'alayka haqqan wa inna lizawjika 'alayka haqqan wa inna li zawrika 'alaika haqqan wa fi riwayatin wa inna li waladika 'alaika haqqan, muttafaqun alaihi. Yang bermaksud daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bukankah aku telah diberitahu bahawa engkau puasa setiap hari dan solat sepanjang malam? Aku menjawab, ya benar ya Rasulullah. Lalu baginda bersabda, jangan engkau melakukan demikian. Hendaklah engkau puasa dan hendaklah engkau berbuka. Maksudnya jangan puasa terus menerus. Dan hendaklah engkau tidur, dan hendaklah engkau bangkit menunaikan salat, kerana sesungguhnya bagi badanmu itu ada hak yang mesti engkau tunaikan, dan sesungguhnya bagi kedua-dua matamu ada hak yang mesti engkau tunaikan, dan sesungguhnya bagi isterimu ada hak yang mesti engkau tunaikan, dan sesungguhnya bagi tetamu yang datang menemuimu ada hak yang mesti engkau tunaikan. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan, sesungguhnya bagi anakmu ada hak yang mesti engkau tunaikan. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As di antara sahabat yang awal juga peluk Islam, dan sejak beliau ni memeluk Islam, dia ni menjadi seorang abid, orang yang rajin beribadah kepada Allah, rajin buat ibadat sejak dia peluk Islam. Dan dia ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab dia rajin ibadat tu, maka dia lah orangnya yang memenuhkan saf yang pertama dan sembahyang. Dia rebut peluang duduk saf pertama, saf yang paling depan dalam peperangan, bukan sekadar solat, merebut duduk saf depan ni, tapi dalam peperangan pun sama begitu juga.
Kemudian bila balik perang nak cari Abdullah ni kat mana? Cari kat masjid. Memang dia kat situ. Memang orang yang rajin ibadat. Diri dia sentiasa berada di masjid, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuatnya ibadatnya itu. Dan beliau ni tuan-tuan berarti Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membiarkan lisannya, lidahnya untuk memperkatakan atau bercakap sesuatu yang salah, tak ada tuan-tuan. Mana kata benda yang mubah, yang harus, yang perkataan yang bukan dosa pun dia pun tak bercakap. Punyalah jaga lisan dia dari bercakap sesuatu perkara, sehingga perkara yang mubah pun, yang harus, bukan perkara yang dosa pun, dosa petah lagi dia tinggalkan. Percakapan biasa, kosong biasa, tak cerita pasal orang, hal biasa je pun dia tidak banyak bercakap. Ada jenis macam tu kan, pendiam lah. Kalau bahasa kita ni seorang yang pendiam, tak banyak cakap. Kalau nak mula bicara, nak tunggu dia cakap, tak ada. Kita dululah kena sapa dulu kan. Dia nak mula, tak ada. Ada jenis orang macam tu. Kalau dalam grup tu jarang dia reply. Kalau dia reply tu keajaiban dunia lah. Masuk yang ke-8 lah keajaiban. Jarang, tak pernah. Lama dia join dalam grup taman ni, tak pernah dengar dia reply. Sekali tu reply, memang keajaiban lah. Kalau 7 keajaiban dunia, dia masuk orang yang ke-8. Yang ke-8 keajaiban itu. Baik. Kemudian setiap daripada ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ni orang yang beria hafal, beria nak beramal dengan isi kandungan tersebut. Sentiasa lekat dalam hatinya, menghayati, mengamalkan isi kandungan Quran. Memang sungguh-sungguh lah. Kalau yang terkait dalam ibadat apa sahaja, memang bersungguh-sungguh. Kemudian pada hujung-hujung usia beliau ini, Abdullah bin Amr bin Al-As ni, dia tak apa nak kuat lah. Biasa tuan-tuan bila dah berumur sikit ni, semua tak kuat. Lutut pun dah tak apa nak kuat, berdiri lagi dah. Dulu berdiri semayang, ni duduk. Dulu boleh lagi, solat tarawih tahun lepas boleh lagi berdiri tau. Tahun ni dah tak boleh dah, kena pakai kerusi. Begitulah tuan-tuan, bila usia kita di mama usia ni begitulah. Kekuatan kita dah makin berkurangan. Jadi waktu sihat ialah pulun kan. Kata orang utara pulun lah. Waktu sihat ialah bersungguh-sungguh. Macam Abdullah bin Amr Al-As ni. Tapi masa ujung usia dia ni, dia 20 zaman ibadat, dia pernah berkata, dia kata, kalaulah, dia kata apa? Kalaulah aku ikutkan rukhsah yang disebut oleh Nabi SAW, tu alangkah baiknya. Nabi dia sebut dulu, kau ni orang lain nak puasa lah, tapi jangan sampai tak berbuka pula. Ada hari yang puasa, ada hari yang tidak. Nabi sebut jangan kau siasa malam ibadat, kena juga masa rehat. Ada hak yang pertulahkan mata, badan. Begitu. Nabi pernah sebut kat dia ni. Kemudian bila sampai usia ni dah berumur ni, dia teringat akan kata-kata Nabi SAW kepada diri dia. Kalau aku ikut Nabi dulu kan, dia terasa kan. Sekarang dia tak kuat lah, tak sama macam dulu. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan tuan-tuan, beliau ni disebut sebagai, ada riwayat lain kata, kalau dia kata berpuasa sepanjang hari kan, disebutkan apa tadi? Berpuasa, hendaklah engkau puasa dan hendaklah engkau berbuka, jangan puasa terus menerus. Dan dia riwayat mengatakan dia puasa setiap 1 tahun, banyaklah puasa dia. Kemudian ada riwayat lain kata beliau ni khatam Quran, kerap khatam Quran sebab dia lazim. Jadi tuan-tuan Allah Ta'ala, Nabi SAW cadang khatam Quran ni boleh sebulan sekali kan? Ataupun 10 hari sekali khatam. Maknanya 10 hari tu sekali khatam kan, bagilah tu 10 hari khatam sekali, 10 hari. 30 hari 3 kali khatam, hebatlah kan. Hebatlah tu. Ataupun ada 3 hari khatam sekali, hebat lagi. Sehari 10 juzuk. Hebatlah. Bila kita tanyakan kawan lah kan, orang yang hafal Quran ini,
Mereka ni sehari pun kena murajaah, kena mengulang tu lebih kurang dalam 3 juzuk lah sehari. Supaya kekal ingatan itu. Paling kurang murajaah, ulang kaji, mengulang bacaan. 3 juzuk. Tanyalah siapa ada sini kan ustaz kita yang hafal Quran ni. Supaya ingatan itu. Kalau tidak nanti dia jadi hilang kan. Jadi tuan-tuan Allah SWT, Nabi sebut apa? Jaga, Nabi kata hak pada yang pertama Nabi sebut, hendaklah engkau puasa, hendaklah engkau berbuka. Maksudnya janganlah puasa terus menerus. Boleh kan nak puasa, ada puasa 3 hari setiap bulan, puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud selang sehari. Sebab apa? Bila kita siasa berpuasa je, jadi manusia kita ni nanti cepat jemu. Bila satu kita buat macam tu, jadi kadang ada masa jadi jemu benda tu. Jadi ada masa puasa, ada masa tidak, begitu. Kemudian pada badan, itu ada hak yang engkau mesti tunaikan. Badan kita ni perlukan kerehatan. Badan kita perlu berehat. Bagilah kehidupan kita ni kan, ada masa tidur, ada masa untuk tidur. Ada masa kita nak mengaji, belajar. Masa nak beramal kan. Jangan disebutkan kita ni kadang dia bukan berjaga beramal, tapi benda lain pula. Malam ni tak tidur, bukan dia beramal, mengaji ke, ulang kaji ke, membaca ke, bukan buat benda lain pula. Tengok TikTok kan sampai tak tidur kan. Astagfirullahaladzim. Duduk scroll kan, tak tidur dah. Macam jalan tu macam-macam benda kan. Sekarang ni macam-macam benda. Orang jual ikan bilis pun ada dalam TikTok kan. Jual ikan bilis. Ikan bilis Tanjung Dawai mata biru kata dia. Mak mentua saya beli ikan bilis kat TikTok tuan Dahsyat orang tu. Kata mak beli kat TikTok ya. Oh kat TikTok. Ikan bilis Tanjung Dawai kata kan. Hebat. Ni badan, hak pada badan perlukan kerehatan. Perlu rehat. Kemudian hak pada mata, sama juga letih mata, mengantuk kan. Perlukan kerehatan. Ada hak yang perlu kita tunaikan. Kemudian disebutkan lagi tuan-tuan hak isteri. Perlu juga. Dia kena ibadat saja. Ada hak nafkah yang perlu ditunaikan. Dia kena pergi masjid. Ini berat habis ni. Dia kena semayang tak malam. Suami isteri ada segi nafkah batin ke apa ke. Kena tengok juga. Dia asyik fikir pasal diri dia nak ibadat saja kan. Pada keperluan-keperluan lain ada. Sebab itu Nabi SAW mempersaudarakan Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Salman datang ke rumah Abu Darda ni tuan. Tengok isteri Abu Darda ni murung tuan. Muka tu murung. Jadi Salman Al-Farisi ni tanyalah. Salman Al-Farisi tanya apa cerita. Macam muka tu tak unhappy kan. Maka Ummu Darda pun beritahulah yang Abu Darda ni ibadat dia kerja. Tak peduli kan aku ni sebagai isteri dia. Kan? Maka tuan-tuan sebab apa? Selalu berpuasa, malam hari solat sampai biarlah isteri dia tu. Kerana isteri ni perlukan, yalah, mungkin ada tempat, mungkin ada benda nak berbincang. Bukan sekadar batin saja, ada benda mungkin dia nak. Ini leka dengan ibadat saja. Maka Salman suruh jumpa Abu Darda. Salman kata, kau tidurlah. Malam pergi tidur. Nanti nak hampir subuh nanti bangun. Abu Darda Salman Al-Farisi pesan begitu kepada Abu Darda. Kemudian bila macam tu Abu Darda ni rasa tak puas hati lah. Elok-elok ibadat dia suruh tidur pula. Aku nak ibadat. Maka dia jumpa dengan Rasulullah SAW. Siapa jumpa? Abu Darda ni. Mengadu dia kepada Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi ni tak, aku elok ibadat sepanjang hari. Datang Salman Al-Farisi dia tak, kau tidur, jangan nak ibadat saja. Nak subuh kan bangun. Maka Nabi SAW sebut, sedekah Salman. Betul Salman cakap tu. Betul cakap dia. Ingat, mungkin nak belalah. Apalah Salman ni, orang elok ibadat tengah malam, biarlah dia ibadat. Mungkin dia mengharapkan jawapan yang begitu kepada Nabi SAW. Tapi Nabi kata betul cakap Salman tu. Makna Nabi pun tahulah agaknya.
Sama farisin jenis orang yang ibadah tak nanti. Bukan apa tuan-tuan, supaya Nabi SAW tak memberatkan umatnya. Sebab tu dalam peristiwa solat tarawih, solat tarawih Nabi keluar 3 hari kan? 3 hari kan? Lepas tu Nabi tak pergi semayang lah. Supaya bertakut nanti umat akan menganggap itu satu, bila Nabi buat ni benda jadi macam seakan wajib kena buat. Maka Nabi tinggalkan. Nabi buat 3 hari, kemudian Nabi biarkan. Sahabat tengok, Nabi tak keluar lah malam ni. Esoknya tak keluar lagi. Supaya tak nak memberatkan umatnya dalam soal solat tarawih ni. Jadi kita macam tu jugalah. Ya? Kadang macam saya sebut pernah cerita kat dulu kan. Bila kita panggil imam-imam hafiz kan, Quran. Kadang makcik-makcik tak larat lah nak berdiri kan. Sebab tu saya sebut. Makcik tak larat, duduk lah. Sebab kadang kita panggil imam jemputan ya, hafiz-hafiz ni. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita malam-malam Ramadan kita tu diisi dengan baca Quran. Quran ni 2 je. Kalau kita tak baca, kita dengar. Kita semayang, kita dengar kan bacaan imam itu. Kita nak berdiri lama ni lah kesempatan bulan Ramadan ni nak qiyam lama sikit berdiri. Nak dengar bacaan Quran. Jadi panggillah imam hafiz. Kita pernah maklum dah benda tu. Imam hafiz ni baca bukan banyak baca alam tarakai je kan. Inna a'tayna alam tarakai. Alhaakumut takatsur, pendek lah. Jadi dia baca surah panjang. Jadi panggil tujuan itu. Makcik komplain tu, tak larat lah, berdiri lah apa. Masa pernah cerita dulu kan. Saya kata tak larat, duduk lah. Baik kursi. Tak duduk, tak nak atas kursi, duduk atas lantai sebenarnya. Boleh masalahnya sebenarnya sunat. Kau tahu ni nak tukar trend, semua orang bawa kursi pada rumah masing-masing. Boleh lah kan. Cuma tarawih semua bawa kursi je. Tahun ni kita nak santai, semua pakai kursi je semayang. Tiba pengurusi kan panggil Jaiz panggil kan. Tuan pengurusi ni kah? Pengurusi surau Al-Amin ke? Ya. Tuan datang pejabat kejap. Pegawai agama Islam daerah nak jumpa. Apa hal pula ni kan? Nak bagi duit ke? Nak bagi duit sebenarnya Ramadan ke kan? Alhamdulillah. Pergi sekali ada orang komplain lah. Tuan semayang kat surau Al-Amin semua pakai semayang tarawih semua duduk atas kursi semua. Bersusun kursi kat belakang tu kan. Ambil seorang satu. Relax kan. Kau baca lah banyak mana kan. Allahu Akbar, relax kan. Boleh je. Tapi bila ada orang komplain tu, kenapa macam tu? Mesti orang tak jawatan tanya. Sunat boleh je. Jangan cakap macam tu. Mesti. Nanti tak dapat peruntukkan nanti. Nak tukar trend. Ada orang semua penat imam baca panjang. Jadi kami duduk pada kursi. Dia bukan tak boleh tak kursi ni tuan. Ada macam tu kan. Tapi dia jadi macam janggal lah pula. Kalau orang yang ni berapa orang duduk pada kursi, okey lagi ni. Semua siap pengumuman lagi dalam grup kan. Sila bawa kursi masing-masing. Siap tanda nama kursi tu. Takut tukar. Tak ada macam tu. Duduk. Kita ni semayang duduk. Semayang berdiri. Penat kadang rekat ke apa? Semayang duduk. Apa masalahnya? Jangan imam duduk sudah. Imam pula duduk kan. Baik. Ini dia tuan-tuan ya. Okey. Bahkan Nabi SAW pun dalam majlis peringatan, Nabi ni bagi tazkirah, Nabi ni bagi mau'izah, Nabi ni macam bagi kuliah macam ni pun, kadang Nabi pun kadang selang-selang, kadang Nabi buat begini, kadang Nabi begini. Supaya apa tuan-tuan? Supaya jangan sahabat ni rasa jemu tuan. Kadang dia juga setiap malam kuliah kan. Tak ada malam Jumaat pun kuliah. Orang nak baca Yasin, orang nak buat tahliil arwah. Sebab tu daripada jabatan kata kalau boleh malam Jumaat tu buatlah baca Yasin. Kuliah ni majlis ilmu ni tuan-tuan. Majlis ilmu ni kata dia. Betul, majlis ilmu. Tapi bagilah ada ruang. Pada malam tu mungkin tak ada majlis ilmu, tapi ada majlis zikir, majlis tahliil arwah. Buatlah begitu. Ada majlis orang nak berzikir, bertahlil. Kuliah lebih bagus lagi ni, ilmu ni. Allah angkat darjat orang beriman dan orang berilmu. Dia baca surah Al-Mujadlah. Dia cakap macam tu tuan-tuan. Hebatlah. Betul, tapi bagilah ruang. Ada sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengoklah. Kadang ada pengajian-pengajian lah kan. Terutama yang saya perasan kalau kawan-kawan ni belah-belah macam di Yaman ke apa ke,
Makanan mesti mungkin ada lah kan. Ni kadang majlis pengajian selang, lepas tu ada qasidah. Ada apa nama itu, diselangi dengan qasidah memuji Nabi. Kemudian sambung balik kuliah. Tengah kuliah. Okey. Qasidah. Bacalah syair apa ke, salawat ke apa. Baca kejap, sambung balik kuliah. Ada macam halwa telinga lah. Tengah-tengah kuliah ada pula. Okey. Tapi isu bergendang tu ada isu lah juga kan. Bergendang-gendang lah semua. Satu isu. Kau tak gendang sekadar nasyid, qasidah, puji Nabi ya. Boleh lagi lah kan. 15 minit, setengah jam. Qasidah kata tu. Ya Badratim, ya Badratim. Okey, sambung balik kuliah. Bila nak habis tak, pukul 11 habis kan. Allahu Akbar. Mengeleng. Baik. Itu contoh. Tapi kita tak adalah buat macam tu. Kemudian seterusnya dalam disebutkan juga ialah, dan sesungguhnya bagi tetamu yang datang menemuimu ada hak yang mesti kau tunaikan. Ada kadang sahabat datang jumpa kita, kadang daripada jauh pula kan. Jadi sahabat ni pun nak datang ke rumah kita. Allah, kita ini datang ke rumah, kita puasa lah hari tu. Dia datang mungkin dalam pukul 11 mungkin sampai kot. Pukul 11 ni nak makan tengah hari dah, mesti nak ajak makan tengah hari. Takkanlah kita nak puasa. Sahabat dia datang dari jauh mesti nak jamu makan-makan. Buka puasa tuan-tuan. Buka puasa. Atas dasar kita nak meraihkan tetamu. Kalau kita terus minta maaf lah. Jemput makan. Saya puasa hari ni. Tak apa, tapi tak ada masalah, makan je. Tak sedap macam tetamu ni. Sebersalah dia. Makan pun sikit pada lauk sedap tu. Sebersalah. Allahu Akbar. Macam mana saya, tuan puasa saya pula makan. Tak apa, saya tak ada masalah. Tak apa, saya teman, boleh je tu. Tuan-tuan agak-agak tuan-tuan macam mana kan? Tak kisah, belasah je. Jarang macam tu kan. Kita rasa segan dan pula tuan rumah tak makan, tak jamah mungkin sikit lah. Kerana silap, tak apalah. Kena, tak apa lagi. Sebab tu buka puasa. Nak raikan tamu lah. Senang hati dia kan. Dia datang, tuan-tuan, kita layan dia, bagi makan, senang hati dia tetamu kita ni. Seronok dia. Kita gembirakan hati dia. Besar pahalanya mengembirakan hati orang mukmin. Kita tak sedar tu. Kalau kita puasa tu mungkin untuk kita je seorang. Tapi kita mengembirakan orang lain. Mungkin yang datang tu mungkin satu family. Gembira family dia, satu family ramai. Satu kereta, tuan-tuan, 2 kereta ke. Kita gembirakan ramai orang. Dapat pahala tu. Daripada kita puasa ni untuk diri kita seorang. Tapi yang kita raikan dia, kita pun buka puasa, kita pun makan sama dia. Seronok tetamu yang datang tu. Gembira hati dia pulang. Dapat pahala. Sebab tu satu kisah disebutkan tuan-tuan oleh Allah SWT. Saya tengok satu video lah. Satu hari ada ulama daripada Yaman. Tuan-tuan mungkin dengar kan? Biasa dengar ni Habib Umar bin Hafiz bin Salim datang ke Indonesia, berjumpa dengan Habib Anis Al-Habsyi. Jadi masa datang tu bulan Muharram macam tu, ada tu datang 10 Muharram tu. 10 Muharram kan hari Ashura kan, betul? Hari Ashura kan kita biasa nak puasa biasa macam tu. Jadinya Habib Anis ni buat jamuan. Maka orang tanya, biasanya kalau 10 Muharram ni biasa Habib Umar dia puasa, dia kata. Ada orang beritahu dekat Habib Anis macam tu. Habib Anis Al-Habsyi. Biasanya dia puasa, jadi kita hidang makanan ni Habib dia puasa, biasanya memang dia puasa tu. Kata Habib Anis, kalau betul dia ikut sunnah Nabi dia, kita dah hidang ni, dia tak puasa ni, mesti dia makan. Dia akan mesti jaga hati orang, kata Habib Anis. Lepas tu bila sampai, Anis ceritalah, kita dengar kan, ada video ke apa tu. Datang tuan-tuan, dia bawa ke tempat jamuan, Habib Umar pun makan, bismillah makan. Maka orang saya tanya, bila tanya balik, bukan Habib tadi puasa? Memang tadi aku puasa, kata. Memang tadi puasa. Tapi ni ada orang dah pergi jamuan, kita nak makan. Itu lebih besar lagi. Kita gembirakan, bagi hati, seronokkan hati tuan rumah kan, kita makan hidangan tu. Itu lebih menepati sunnah.
Kita nampak macam tu. Kadang ada orang minta maaf lah saya puasa, dia mempertahankan kan. Kadang kalau macam puasa 6 tu tuan-tuan tahan. Puasa 6. Kan? Tinggal sehari lagi nak puasa ni kan. Dah hari yang ujung-ujung dah tu kan. Ada open house kan. Oh lah, Nabi kan mengembirakan hati kita pun. Masa saya cerita dekat surau Abbas hari tu. Saya tanya kawan saya tuan-tuan saya ulang balik, mungkin ada yang dah dengar. Saya tanya dah sahaja tanya. Masa tu Syawal kan. Saya Syekh, entar berapa hari puasa 6 dia kata. Saya tinggal lagi 6 hari dia kata. Tinggal lagi 6 hari, maknanya belum start lagi lah tu. Tinggal lagi 6 hari lagi dia kata. Tinggal lagi 6 hari, maknanya belum start puasa lagi. Tu kata Imam Malik kata puasa 6 ni makruh dah situ pula. Macam tuan-tuan Baik, itu tetamu lah. Banyaklah cara. Cara kita jangan kita menghampakan. Ada hak tamu datang tu kita layan kan. Kalau kita macam puasa, boleh kita buka puasa kita sebagai nak meraihkan tetamu. Kemudian disebutkan juga hak anak. Kita ibadah nak berzikir, ada masa kena bergurau dengan anak-anak, ada masa kena kita duduk sama kan dengan anak kita ni. Jangan kita fikir kita nak ibadat semua ni anak biar semua. Tak boleh, ada masa nak gurau-gurau boleh. Nabi SAW begitu dengan cucunya. Kemudian dan bahkan Nabi SAW meraihkan orang sekeliling baginda, siapa pun. Siapa sahaja yang berada di sekeliling Nabi SAW, Nabi raihkan. Kita pun begitu jugalah. Tak apa, kadang-kadang kita nak buat satu ibadat yang kadang tiba ada orang datang pula. Kita nak sembahyang duha ni. Pukul 10 kan nak sembahyang duha tu. Tiba orang assalamualaikum datang rumah. Salam. Siapa buat ni? Oh datang dah lama tak jumpa ataupun dia sembang-sembang habis dah nak masuk zuhur dah. Kita pun terlepas terlepas duha ni. Kita nampak macam alamak ruginya tak apa. Bahkan kita rasa mungkin rugi. Tapi bagi satu sudut yang lain, kita orang datang, tetamu datang ada hajat dia, ada benda dia nak bertanya, ada benda dia nak jenak ke, dan kita sampaikan hajat dia, itu lebih besar. Sebab tu Nabi SAW sebut, siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah sampaikan hajat dia. Ya. Baik. Pernah satu hari Hanzalah, sahabat Nabi SAW, waktu duduk dengan Nabi, dia cerita, Hanzalah kata, duduk dengan Nabi ni, bila Nabi cerita syurga, gambar, nampak gambaran syurga ni, Allah, nikmat dia. Lihat ahli syurga rasa macam tu kan. Bila balik rumah, hilang kita punya tumpuan ingatan kita dan kuliah. Bila Nabi cerita tu, kita pasal akhirat, pasal neraka, takut. Syurga seronok. Balik rumah hilang yang Nabi cerita tadi, hilang. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, dipendekkan cerita, jumpa dengan Nabi SAW, beritahu, aku ni ya Rasulullah jadi orang munafik lah. Dia kata munafik dah Hanzalah ni, munafik dah. Maka Nabi SAW dia kata, maka Hanzalah kata bila duduk dengan Nabi ni lain rasa perasaan ni. Bila cerita pasal syurga rasa nak masuk syurga, bila cerita pasal neraka takut dengan azab neraka, tak nak duduk, minta Allah Ta'ala jauhkan. Bila balik rumah duduk dengan family tak rasa lah perasaan itu, sibuk dengan family pula. Aku rasa macam munafik aku ni, macam berpura-pura pula. Maka Nabi SAW kata apa? Sa'atan wa sa'ah. Nabi kata, tak apalah sekali-sekala biasalah tu. Bahasa kita lah. Sa'atan wa sa'ah. Tak apa sekali-sekala macam tu, biasalah tu. Nabi kata, jangan risau, tak munafik pun. Itu Nabi tuan-tuan kan. Tidaklah segala-gala bila sebut duduk dengan keluarga tu, bila kita sendiri nak ibadat, bila duduk dengan keluarga dah rasa tak tinggalkan keluarga sebab nak sibuk ibadat saja. Tidak, dengan keluarga pun ada tanggungjawab pada isteri dan anak. Bahkan Nabi SAW meraihkan Aisyah radhiyallahu anha. Ni orang Habsyah ni tengah duk bermain alatan pedang ni dalam masjid. Nabi bagi Aisyah tengok. Pergilah tengok. Ini aku main pedang ni, ini benda tu apa ni kan. Bebek semayang. Tak ada, Nabi tengok je. Tak ada masalah pun. Bahkan
Nabi SAW membenarkan, menggerakkan Umar untuk biarkan saya, jangan larang dia main pedang tu. Ada tunjuk beraksi lawan ke apa ke, biar. Maka tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, dan riwayat Imam Ahmad menyebutkan dibiarkan benda tu. Nabi biarkan sebab apa? Supaya nak menunjukkan kepada biar orang yang bukan Islam ni, nak tunjukkan yang Islam ni, Nabi nak tunjukkan bahawa agama kita Islam ni ada kelonggarannya. Dibolehkan, harus benda tu, tak ada masalah pun, tetapi jangan longgar sangat pula. Tak boleh lah. Kita nak bagi ada kelonggaran. Islam ni ada, tidaklah syadid, taklah keras sangat. Islam ada ruang-ruang yang boleh, tapi jangan dibuka ruang tu seluas-luasnya pula. Asal Islam ini boleh, semua segala boleh, tak boleh macam tu. Ada ruang ni boleh. Kan? Jangan kadang dibukakan ruang tu lagi teruk pula sudahnya kan. Maknanya ada kelonggaran. Nabi bagi tu menunjukkan apa? Ada kelonggaran Islam dibenarkan. Benda yang harus lawan pedang apa, tak ada masalah, boleh. Nak berhibur ada cara dia kan. Bukan kata Islam tak boleh hiburan ni, haram terus. Berhibur dengan muzik-muzik haram. Memanglah ada pandangan ada kata macam tu. Tapi ada pandangan lain tu yang memberi kelonggaran. Kalau kita tengok pandangan Yusuf Al-Qardawi, dia memberikan beberapa syarat kan, hiburan. Ada syarat-syaratnya. Bukan kata boleh berhibur, Islam bagi berhibur, segala benda berhibur. Tak boleh tuan-tuan. Berhibur ada batasannya. Boleh tak? Boleh. Kita tengok yang berhibur tu macam mana bentuk hiburan dia. Siapa yang menghiburkan tu? Siapa? Contoh artis, siapa dia, orang dia, pakaian dia, lirik dia, suasana sewaktu benda tu berlangsung, ada pencampuran tak laki dengan perempuan umpamanya. Sini kata lagu tu ada unsur-unsur syirik ke, unsur-unsur apa lagi, khurafat ke, unsur-unsur yang melampau ke, lucah ke umpamanya. Kena tengok. Kena tengok tu barulah boleh tengok ada tak ada pencampuran yang menyampaikan tu mungkin orang yang tutup sempurna aurat dia, mungkin bukan perempuan lelaki kan umpamanya. Jadi bolehlah tengok syarat, sehingga kan diberi begitu. Yusuf Qardawi lah beri pandangan. Ada yang ulama syariat tak boleh langsung, tak boleh. Sebab dia lalai, lara. Sehingga kan hukum makam kan, main gitar yang bertali ada hukumnya. Yusuf Qardawi ni dia agak ni sikit ulama contemporary lah. Ada hukum. Kalau dulu tak boleh, dia petik-petik. Sebab kenapa kanan tak boleh? Sebab alatan itu pada zaman dulu tu menunjukkan itu event, alatan tu dimainkan kepada pesta-pesta yang berunsur maksiat. Kan? Alat muzik yang bertali ada hukum dia. Kan? Kerana ghalib kebiasaannya benda-benda tu, alatan itu dimainkan untuk program aktiviti yang lara, yang lalai. Tapi sekarang ni orang dah boleh dengan nasyid semua ada, main gitar lah, main apa kan, macam-macam. Kadang main seruling lah. Diislamisasikan, ditunjukkan, dimasukkan unsur-unsur yang baik. Dia mungkin main gitar tapi pada lagu-lagu ketuhanan, benda nasyid-nasyid yang baik, selawat. Bukanlah kita longgarkan semua asal boleh, bercampur semua. Tak boleh lah macam tu. Dalam ibadat pun macam tu juga. Bila terlalu sempit maka ada keluasan. Kadang contoh macam ada benda yang haram dimakan, tapi ada kalanya boleh jadi harus tengok keadaan tempat kan. Biasa kita faham, babi boleh makan kalau darurat. Kena tengok jugalah. Kita faham macam tu kan. Boleh makan benda yang haram bila darurat. Tengoklah darurat dia macam mana pula. Takkanlah kalau kata tak ada makanan, nak makan sesat dalam hutan, tak ada benda makan, tu makan babi je. Banyak benda lain boleh makan lagi. Pucuk-pucuk kayu boleh makan. Buah-buahan ada. Dia asal itu dalam hutan tak ada benda nak makan terus makan babi. Tak boleh macam tu tuan. Mana boleh macam tu? Dia fikir makan babi. Kan? Boleh, harus kau tak ada makanan. Dalam hutan, bukan duduk padang pasir. Dalam hutan ni banyak benda-benda yang boleh dimakan. Pucuk kayu, pucuk-pucuk apa semua kan, ulam-ulaman ni ada benda boleh makan. Dia mesti nak babi kan, sikit pun tak boleh harap babi tak. Dia nampak macam tu je kan.
Terlalu rigid sangat, sempit sangat pemikiran macam tu. Banyaklah yang lain. Contoh yang lain, tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang sahabat jumpa Nabi. Ada sebutkanlah hadis. Dia ada penyakit. Maka Nabi SAW suruh dia minum apa? Kencing unta kan? Pernah dengar tu? Datang, dia kata ada penyakit. Nabi SAW kata, kau punya penawar ni kau kena minum kencing unta. Sudahnya Pak Arab pergi jual kencing unta sekarang. Kau tuan-tuan pergi umrah, dia jual dalam botol kencing unta. Itu masalahnya pula. Dia tak faham nak apa, nak bertaamul, berinteraksi dengan dalil kan, hadis. Nabi ni pernah ni suruh orang sakit boleh minum kencing. Setengah pandangan mengatakan itu khusus untuk dia saja, bukan semua untuk semua orang boleh minum. Sengaja lah pergi dekat Badui je, orang Arab ni, unta ni nak minum susu, nak minum kencing unta, sengaja pula. Nabi kata boleh ni ada. Tengok keadaan lah. Tu sebab tu tak boleh baca hadis ke ayat Quran ke secara literal kan. Dia ada ulama, ada huraian, disyarahkan benda tu, ada tafsirannya. Bukan pandai tengok baca hadis. Ini masalah kadang orang baca hadis dia terus buat amal tanpa merujuk pada pandangan para ulama. Hadis macam mana? Terus baca kencing unta boleh minum, dia pun minum. Susah lah macam tu tuan-tuan. Ada tu tuan. Siapa yang pergi umrah kan, ada tu. Siap botol-botol sini tuan. Dia jual kencing unta. Rajin pula orang lagi minum kan. Pelik tu saja. Banyak benda lain boleh minum lagi, dia minum itu pula. Ya ada hadis, memanglah ada hadis, tengok keadaan Nabi tu. Sebab tu kalau hadis ni disebut ada sababul wurud, sebab keluar hadis tu ada sebab dia. Ulama kajilah kan, ada orang yang mengaji bidang hadis lebih mahir lah benda macam tu. Itu contoh tuan-tuan. Ada keluasan dalam agama kita ni. Bukan kita nak borong je, pukul rata je. Bila kata boleh semua, boleh tak bukan macam tu. Salah tu kalau konsep yang macam itu tuan-tuan Kemudian kita tengok kata dan ambil sikitlah petikan daripada pengarang kitab ni. Dia kata hadis ini menerangkan kepada kita pelbagai bentuk kewajipan atau tanggungjawab yang mesti kita tunaikan. Banyak benda kena buat. Ada kewajipan yang mesti dilakukan terhadap Allah, sembahyang, puasa. Ada pula kewajipan yang mesti kita tunaikan terhadap sesama manusia, seperti bergaul baik dengan isteri, didik anak, melayani tetamu dan lain-lain lah. Bahkan ada kewajipan yang mesti kita tunaikan terhadap diri sendiri. Bukan kata pada orang, diri sendiri pun. Contohnya kerehatan anggota badan, mata kita, otak tu berfikir kan. Tangan, badan kita penat. Kena rehat lah. Penat, rehatlah, pergilah tidur. Dipaksa juga kan. Tak boleh dipaksa. Kesan mudarat pada diri lah. Pada diri. Itu yang saya baca satu news, satu berita kan, dekat Singapura. Dia paksa doktor tu, seorang doktor pakar bius, meninggal tuan-tuan. Sebab apa lagi berapa jam? 48 jam ke? Lebih kan? Bekerja non-stop. Waktu macam cuti perayaan pula. Jadi ramai yang cuti kan, doktor yang cuti. Jadi dia pakar bius, tak ramai yang ada pakar mahiran itu. Jadi terpaksa dia bekerja non-stop. Akhirnya meninggal tuan-tuan. Meninggal. Pernah juga tempat saya tu, semasa saya kerja di college tu. Ingat ada seorang dekan, saya ingatlah, Abang Farhan ingat lagi tak? Meninggal kan? Mr. apa? Ho dia meninggal atas kerusi dalam pejabat tuan-tuan. Gempa. Pada hari tu orang tak pasang. Esok je ke macam mana tak? Meninggal atas kerusi meninggal dia. Ingat saya dalam pejabat. Dekan fakulti ke? Chinese. Tak tahu. Sakit jantung ke apa ke. Kadang dia stres. Macam tuan-tuan kan. Itu pun bahaya. Dengan tekanan bebanan kerja otak. Kena fikir. Sebab tu kena release. Banyak kita kadang komitmen tu macam-macam kan. Ada hak kan tunaikan badan. Perasaan hati sedih kan. Kena ubat tu kesedihan. Kemurungan. Bahaya tu. Sebab tu kalau kita tengok peristiwa Isra' al-Mi'raj kan. Nabi SAW. Ini Nasul Syaban pun. Nabi tu sebelum Nabi Mi'raj tu, sebelum Nabi peristiwa Isra' al-Mi'raj, Nabi sedih kan. Pak saudara meninggal, isteri kesayangan meninggal. Disebut sebagai tahun tu adalah tahun duka cita. Jadi dia jalan bagaimana?
nak menggembirakan Allah Ta'ala bawa Nabi pergi berjalan. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok kat rumah kita. Kalau rumah tu murung, bad mood, dan moody, bawa lagi jalan. Bawa lagi jalan. Kita balik rumah tengok kan, dekat dapur, tengah basuh pinggan. Macam nak runtuh singki tu. Dia apa hal pula ni? Lepas tu dia sapu-sapu sampah, terbang habuk sampai ke kipas. Kita apa masalah? Agak-agak tuan-tuan rasa dia penyakit fizikal ke penyakit dalam ni? Dalam. Ubat ni apa? Pergi siap kejap. Yang? Pergi siap. Lagi mana? Siap je lah. Pergi jalan. Buat pergi Maidin ke? Ion ke? Tapi ubat yang paling menjorak pergi Pohkong. Balik rumah happy dia. Rupanya yang duk tadi duk basuh pinggan macam nak runtuh singki. Rupa dah lama tak pergi jalan. Protes dia. Hati tu nak diubat. Hati nak ubat kena beli jiwa lah. Kan? Ubat dengan jalan hati juga. Ambil hati dia balik. Rupa dah lama tak pergi jalan. Kadang tak payah jalan mana pun. Makan kat Taj Mahal ni pun. Kan? Pusing-pusing pergi mana? Siap lah. Beria siap. Pusing jauh. Rupa kat Taj Mahal. Letih siap. Singgah mana ingat nak beli apa kan? Kat sini je. Dah mengajuk kali kedua. Letih siap. Nasib lah kan nak pujuk kali kedua. Pergi mana tadi? Pohkong. Ke Emas Anwar. Contoh. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tutup dengan cerita lah. Cerita ni diceritakan oleh seorang macam pakar motivasi lah. Seorang pakar motivasi cerita. Dia ada dalam satu program lah. Tengah nak sesi motivasi lah kepada yang orang di kalangan tu, mungkin orang yang company syarikat ke apa ke. Maka dia kata kalau tuan-tuan ni, Allah takdirkan tuan-tuan ni tahu jangka hayat tuan-tuan. Tuan-tuan kau nak meninggal lagi sebulan, kau nak meninggal lagi 2 minggu. Agak-agak nak buat apa dalam tempoh tu? Semua cakap nak pergi masjid, nak berzikir, nak semayang. Tak fikir lah, tak nak jabat semua. Pergi duduk masjid, suruh berzikir sembahyang sunat banyak. Semua jawab macam tu. Ada seorang ni tak. Dia kata kalau tuan ada masa dalam 2 minggu lagi jangka hayat nak meninggal, tuan buat apa? Saya bangun pagi, saya pergi office macam biasa. Pergi macam biasa, pergi office sikit, pergi pejabat, buat kerja, siapkan apa, report ke apa ke. Kalau orang bekerja lah tu. Buat rutin harian macam biasa. Tak, saya tengok jawapan orang lain semua nak ibadat, nak baca Quran banyak satu hari. 10 juzuk tadi kan. Semayang, beli lama. Dan tuan pula pergi kerja pula. Lain jawapan ni. Dia kata, kita ni, dia kata hidup kita ni, semua yang kita buat ni kerana Allah. Semua ibadat kita. Kalau betul tujuan kita. Saya bekerja untuk menjadi nafkah untuk anak isteri. Kan itu ibadah kita. Itu pun nilai pahala. Bukan sekadar ibadat tu dengan jalan sembahyang, puasa saja. Saya buat baik dengan orang, memenuhi hajat orang. Orang minta tolong, kita tolong orang tu. Itu pun dapat pahala. Kenapa itu? Mesti nak berzikir. Itu kebanyakan amalan sendiri kan. Peribadi. Padahal sebenarnya amalan yang melibatkan manusia lain tu lebih besar pahala tu. Hubungan Allah, hubungan dengan manusia kan. Bantu orang, tolong orang. Siapa macam biasa. Sampai ajar Allah Ta'ala ambil lah masa. Dan keadaan saya bersedialah. Saya buat itu dengan jalan. Dalam konteks kita beribadah. Kita bekerja pun dengan ada nilai ibadah. Kalau kita kerja sungguh-sungguh, menaikkan produktiviti syarikat, kerja sungguh-sungguh amanah, jujur kita kerja. Ibadat tu dapat pahala. Lain Lain dia punya cara fikir dia. Itu satulah. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala itu kisahlah. Banyak mungkin ada kisah lain kan. Maknanya kehidupan kita ini, kita jangan sempitkan ibadat mesti nak sembahyang, zikir. Memanglah itu ibadat khusus. Yang Nabi sebut tadi kan, layan isteri, layan anak-anak, layan tetamu yang datang. Itu pun ibadat juga. Walaupun sifatnya ibadat umum. Ada pahala tak? Pahala dia. Kau minta tolong kau tolong ni kejap ni. Boleh? InsyaAllah boleh. Itu pun pahala juga. Jangan sempitkan. Sebab tu Nabi kata ada masa engkau nak rehat, ada masa kau dengan tamu, ada masa kau dengan isteri. Bukan katanya melayani isteri tu tak ada nilai ibadah. Ada. Kita gembirakan hati dia. Kita belanja isteri kita kan, menggembirakan itu pahala.
Itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi itulah dia ni hadis yang ke-14 ni. Maknanya seimbanglah tindakan kita dalam kehidupan kita ni. Ibadat ada masa ini ibadatnya. Kerehatan pun perlu. Bukan kita seorang tak peduli orang lain kan. Macam kita sumbang tak bergaul dengan masyarakat, ibadat saja tak jadi juga. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya cukup sekali itu dulu. Dapat saya kongsikan pada maghrib ini. Nanti kita akan masuk hadis yang seterusnya pula, menunaikan hak sesama muslim. Itu ada hak muslim dan ada beberapa kan kat situ. Jadi insya-Allah sekali itu dulu dapat sampaikan yang baik daripada Allah Taala, yang kurang daripada kelemahan diri saya lah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.